Belum okey Kak Dos. Sorry ya, bengkak ni bibir, beb, mata semua bengkak sebab masih ni. Masa kita mesti mengantuk weh. Semalam balik daripada puncak alam tu jam 4. Jam 4 pagi. Iya, dia ngilu-ngilu. Panas kesan dia nak panas beb. Cuma aku memang suka begini baju. Serik-serik balik tangan. Tapi okey sebab tak sudah tengok bah. Kalau kamu tengok kan tak sudah bengkak kan beb? Tak sudah bengkak kan? Okey sudah. Betul. InsyaAllah sembuhlah bah. Tolonglah, aku tak tolong betul-betul sembuhlah. Banyak benda aku mau buat ni, kesian. Tolonglah. Kau nak tahu macam mana web shop tanggal 11 bulan 12 ni. Tanggal 11 bulan 12 ni aku akan launching perfume ku babe di Jakasle tu. Jakasle. Jadi aku tak tahu kalau takut nanti kat time launching tu tak hype sebab mau jaga ini. Ya, terus aku rajin ke senam-senam dia babe. Esok jam berapa? Esok jam 8. Ya, masuk jenis bagi harga murah-murah. Ada teri yoko-yoko ke di tempat lebam. Belum lagi ada yoko-yoko situ. Tahniah mas AI. Tak tahu lagi bang, saya dapat ke tidak. Kena jaga-jaga, jangan bergerak dos. Tak lokal je ni. Ya mesti ngilu-ngilu beb. Selamat sikit semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. By the way, kalau ada jerung-jerung di sini, just nak cakap terima kasih kepada semua jerung-jerung ataupun followers Iqmal dan juga Harzan. Terima kasih tu korang nasi goreng. Terima kasih Bobby. Terima kasih semua sebab korang supporting semalam. Thank you banyak-banyak. Jangan sampai punya panas dos. Semoga saya insyaAllah. Orang yang berurut tu. Tengok dia macam mana mau berurut beb. Nak tahu di mana mau berurut di sini. Sapu krim masal boleh. Nantilah nak mencari. Terlalu banyak fikiran ni kan. Sampai pakai Splinda. Cokit dos. Cokit. Jangan urut. Tak. Sihat ke ada? Alhamdulillah sihat. Hai nak notice hai. Nanti aku DM kau. Baik, terima kasih. Tukang urut ni. Okey, sekejap Korang kamu kita support nanti beb. Untuk launching ku jam tanggal 11 bulan 12. Ya Allah, akhirnya dapat job launching. Dapat job buat sendiri. Murah-murah je beb, RM10 harga dia sebenarnya. Aku bagi tahu lah, aku spill lah harga dia ya. Okey, harga perfume aku jual beb RM10 je no. RM10 je lah, ambil lah harga RM10 tu. Murah kan? Untuk kamu ambil je lah. Sahabat dosa yang saya terima kasih. Brunei beli macam mana? Untuk Brunei, kalau aku pergi sana, boleh je aku ni bawa. Itu. Mau tengok keadaan di sini. Keadaan dalam sini sekarang ni macam mana. Dalam Airbnb ni. Dia memang berhambur no. Sebab aku boleh je kemas-kemas. Cuma aku tengok bawah. Tengok tu ni. Tengok tu berhambur. Di atas lagi ni yang berhambur no. Kapal. Happy birthday. Dah sabar kesan di sini KL ada kerja. Dah balik jauh bersama. Balik jauh baru-baru ni beb. Cuma aku datang sini sebab ada kerja. Hotel ketua Airbnb. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh yang ini ya. Tuh. Bakal jenazah, terima kasih. Semalam tu tema live tu
Kalau mau tahu, sebenarnya awal-awal tu tak sakit, beb. Ini ni asal tergaruk-garuk ni. Tak lah, biasa lah kalau baru bangun kan, banyak benda yang gatal. Dia bukan gatal, beb. Macam aku rasa macam aku suka begini. Kau tahu kah, taibetku kan, siapa selalu nampak aku live, aku suka kasi begini baju no. Aku rasa cuma best betul. Okay, semalam tu aku live tu, yang awal-awal tu okay, tak ada masalah. Sekalinya yang jam-jam 11 ni sudah ke atas, situ start sudah dia ngilu, beb. Tanganku ni ngilu. Sebab tu aku macam kurang energi tu. Yang time live kami berempat tu, sebab dia start sudah ngilu, dia start sudah naik, sudah sengal-sengalnya. Aduh, dia kata, oh tolonglah jangan sekarang. Dia menahan cak semalam. Kenapa aku menggaruk ni? Kau boleh ke diam? Kenapalah baju tu? Dah tak bawa buat ubat semalam. Tak. Makan ubat tahan sakit je. Ya, itulah tu aku lupa bawa ubat tahan sakit semalam. Tak mengantuk, kalau mengantuk. Cuma aku terbangun gara-gara sakit ini. Dia macam sengal-sengal, jadi aku terbangun. Lapar. Dah kata kau menang baca. Ya betul. Terima kasih. Ada ulat dah seram baju. Dah pergi sabung ayam kita Ahad ni. Sabung ayam, ayo. Tak boleh, beb. Kau macam-macam ya, sabung ayam. Bawa aku sabung ayam. Tanggal 11 bulan 12, ingat ya. Boleh kagak kamu support aku? Tanggal 11 bulan 12. Besok aku akan launching perfume aku, beb, Jaka Slay. InsyaAllah harga murah-murah RM10. Ambil je lah harga RM10 tu. Pukul 8 malam. Ya, murah-murah je aku jual RM10. Beli 220 gitu je. Lepas tu dapat poster, dapat adalah thank you card. Gitu je. Bulu. Ketiak berbulu normal, beb. Kalau orang tiada ketiak, kau kenapa? Normal, beb, kalau ketiak tu berbulu. Engkau dah kenapa tak ada bulu ketiak? Kenapa genetik engkau lain sangat ada bulu ketiak ni? Halo. Dah kenapa rambut cepat tumbuh? Tak tahu. Okay. Nak aku jujur Okay. Aku tak ada pakai apa-apa. Cuma mungkin selalu kena air kot. Jadi dia cepat tumbuh. Okay korang. Dah ayah pergi tengok penat dah. Lapar. Lapar ni. Sorry lagi aku memang suka kasi begini baju. Sorry lah. Besok launching. Dia bukan panas, beb. Dia macam mana? Aku rasa macam aku suka kalau sebegitu badan aku, faham kah? Aku suka kalau sebegini baju aku rasa macam aku punya bulu-bulu badan tu terikat sesama sendiri. Best. Ya, habit. Belengas. Tabiat tu tak boleh buat apa. Ya, tabiat sudah, beb. Kenapa begitu? Tu macam monyet. Kan macam yang ada makanannya. Bi masak nasi goreng, Bi. Sama ni. Salmon. Tak nak besar sangat tau. Kecil-kecil je. Iya, sama jus lebih ke satu. Bi, nanti pukul 12 jangan lupa tau. Bagi tahu Pak Saman ambil anak I. Diorang balik awal hari ni pukul 11.30 macam tu. Tapi pukul 12 korang pergilah ambil. Kesian diorang lama nanti. Asal bagi tahu sama pakcik kebun tu, belakang tu dah semak dah tu. Ya, tak nampak dah jiran belakang. Iya, kau kat belakang tu semak sangat. Korang tak kerja Iya. Bi, jangan masak banyak sangat tau. Malam ni saat I tak makan, kita makan dekat rumah, I dinner dekat luar.